Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muka surat 93 ayat 92. Hukum pembunuhan, hukum bunuh. Hukum membunuh yang dilakukan secara tidak sengaja dan secara sengaja. Dan tidak. Bila ada kana, dia boleh dua, tidak patut boleh, tidak mungkin boleh, mustahil boleh, tak patut, tak mungkin, mustahil. Orang yang ada iman nak bunuh orang beriman. Kecuali kalau tak sengaja. Pada hadis ya. Tidak orang yang membunuh, berzina, sewaktu dia bunuh tu, iman dia cabut, ditanggai iman dia. Lepas tu masuk sepuluh. Huraian Waktu dia bunuh tu iman tak ada. Cuma lepas tu dia sedar tu, masuk balik. Tengah dia bunuh tu, tak ada iman dah. Berzina. Tak ada iman lah tu. Cuma dalam huraian, waktu dosa-dosa itu wasik dia kata, makna dia waktu dia buat tu tubik, waktu bila lepas tu dia masuk semula. Makna tak ada lah hilang langsung tak. Dia cabut waktu tu. Makna kata kepiah tercabut. Kepiah tercabut. Ha? Itu dalam hadis tu. Tidak orang yang berzina waktu dia berzina iman dia tu ada. Iman tercabut. Ha? Cuma bukan kita baca hadis tu kita nak main nak kata tu kafir, bukan gitu. Dia ibrah ni makna dia nak hurai keimanan tu bertolak belakang dengan zina, bertolak belakang dengan mencuri, bertolak belakang dengan membunuh. Faham tak? Keimanan tu tak patut. Bila iman dia buat benda tu. Waktu buat apa? Buat juga. Iman dia tercabut waktu tu. Cuma waktu masuk semula lah. Penyesalan tu masuk semula lah. Waktu dia buat tu tak hilang lah. Tak ada menyesal masa buat tu. Lepas tu. Penyesalan tu tubik lepas tu. Masa masuk balik. Lepas tu tak boleh kita hukum orang buat ni kafir selalu. Lepas tu kita baca hadis ni, kita kena hati-hati. Hadis ni tujuannya untuk menyedarkan bahayanya bunuh orang ni. Bukan supaya kita ni kata kosir kepada orang bunuh orang ni. Kita dulu kalau boleh jangan bunuh orang. Bahaya ni. Dan tidak patut, mungkin, mustahil bagi seseorang mukmin. Bagaimana seseorang? Nakirah. Bagi seseorang mukmin itu, ada tak terjemah. Dia membunuh. Membunuh waktu dia mukmin tu dia bunuh orang mukmin lain. Sebab mukmin ni, kalau orang mukmin asal dia orang mukmin dia sanggup mati untuk menyelamatkan orang lain.
Menyelamatkan akidah orang lain. Seorang mukmin ialah seorang mukmin yang lain. Yang lain dengan golongan. Yang lain, yang ni dia kata, tidak mungkin atau mustahil seorang mukmin membunuh saudaranya secara sengaja. Dalam ayat ini terdapat dalil besarnya keharaman membunuh seseorang mukmin dan bahawa hal itu bertentangan sekali dengan keimanan. Bertentangan tu kan tadi tu. Bahkan hal itu tidaklah muncul kecuali dari orang kafir atau fasik yang imannya begitu sangat-sangat kurang. Sikit lagi nak kafir. Baru dia akan terbuat. Makna iman dia tu sangat-sangat lemah. Sikit lagi nak kafir. Kan? Lepas tu bila tengok ayat lepas ni kan. Ayat lepas ni kata, kalau sengaja kalau pula. Fajazahu jahannam khalidan fiha. Kenapa sebut kekal? Kekal tu dia hurai. Makna antara dua je kalau bunuh orang ni. Kalau nampak orang mukmin pun. Sama ada hampir-hampir kekal. Ataupun kekal. Hampir-hampir kekal ni dia tidaklah menganggap halal. Itu hampir-hampir kekal tu. Tapi dia tidak bertaubat. Dia tidak anggap salah. Malah dia kata kekal tu dia pula. Sebab dia kata halal bunuh kawan tu. Dia laki dah. Kan? Halal. Benda halal kata halal. Jadi menghalalkannya haram. Maka jadi laki dah. Jadi dua dah. Natijah orang bunuh orang. Tak boleh tutup. Antara dua je. Tapi dua ni salah satu. 304, 302. Tak ada lain. 304 mati. Mandatory. 304 pula. 302 mati. 304 semua hidup. Mana dalam konteks dunia pula tu, konteks akhirat 300 antara kekal ataupun paling lama dalam neraka. Dua, tak ada lain lah. Sama ada kekal dalam neraka atau paling lama dalam neraka. Orang paling awal pun, yang kita katakan, orang paling awal pun, kalau dia hidup lama ni dah, malah ada terbaca rekod Asia Tenggara. So dunia ni, ada dua orang ni, dia rekod dia telah mencapai rekod Asia Tenggara. Apa rekod Asia Tenggara? Sebab umur kedua-duanya ialah campur laki perempuan 201 umur dia. Satu, nak kata orang warga negara biasa pun jarang sampai lah tu kan. Kita untuk laki mati dulu takkan salah. Ni sama-sama tua. Mana orang paling lama duduk berkahwin 70 tahun. Siapa perkahwinan? Kan umur dia 101, umur bini dia 100. Bukan rekod Malaysia tu. Rekod Asia Tenggara. Pemimpin dunia pernah memimpin dunia pula. Pernah memimpin negara, lepas tu umur panjang. Bukan pakat. Alah, ada lah. Bukan pakat. Bukan pakat boleh gamak muka ni rasa mati hidup lama ni. Dia nikah sekali. Tak. Barangkali kita kata kebarangkali kalau orang buat kajian, kebarangkali ni mungkin faktor dua-dua ni sepakat. Cara makan sepakat. Dua-dua ni dijaga kali. Tok laki jaga, bini jaga. Ada tok laki jaga, bini tak jaga. Ha? Yalah. Kita satu kita faham takdir ajar. Kita faham. Satu lagi kita kena buat kajian juga. Kena ambil ibrah juga. Kan? Hak tak boleh buat ibrah ni apa dia? Takdir Allah Ta'ala. Umur-umur ni semua Allah Ta'ala belaka lah. Tapi untuk ambil pelajaran kita, maka dari sudut kesihatan, makan jaga kawan tu. Kita kadang-kadang bini jaga makan, tok laki tak jaga mana. Ada lah tok laki jaga makan, bini tak jaga mana tak? Ada juga lah. Tok laki jaga makan. Hati-hati tak makan apa. Orang perempuan
Ambil belakang ada gitu. Ada ni. Abang Jok tak jaga dulu Abang Jok ni. Fikir. Ayah 100 mana dia? Dalam tempoh umur setua tu pun Mana kalau masuk neraka, tak, kalau orang paling awal keluar daripada neraka, umur lagu tu tak tubik lagi. Dalam neraka. Maka lama dalam neraka ni. Orang paling awal dalam neraka ni hukum. La, mana surah An-Naba ahqaba. Nah, mereka tidak mereka tinggal dalam neraka kan. Kan selama melainkan selama ahqaba. Satu hukum 80 tahun. Paling kurang 80 kali 3. 240 tahun. Ha, paling kurang. Mana kalau kita, kalau, minta lindung lah. Kalau seorang tu masuk umur dah 1 tahun, kalau ahli neraka tak tunggu lagi 1 tahun. Ahli neraka paling awal. Hak paling awal tu, tak tunggu lagi. 1 tahun. Mana orang hukum penjara semua hidup. Penjara semua hidup, mana masih kalah dengan orang paling awal keluar daripada neraka. Masih mengatasi, kalah. Mengatasi, cepat je keluar dalam penjara daripada orang yang paling awal keluar neraka. Buat lama dalam neraka. Dia kata kalau satu kesalahan tu dalam hadis 70 tahun duduk dalam neraka, 70 tahun satu perkataan yang dia anggap biasa tapi rupa-rupanya 70 satu perkataan tu menyebabkan 70 kali fungsi gugur. Sebab apa Tuhan buat lagu tu neraka ni? Tuhan tak bagi kita masuk neraka. Kalau buat kalau kata setahun je. Yahudi kata 40 hari. Lagi berat. Kan? 40 hari. Mana dia jenis orang tak takut bala tu dia fikir macam masuk penjara ni, masuk neraka ni rupa duk. Tubik lah lepas tu. Dia ingat mikir cara dia. Tanya orang paling senior lah. Siapa paling senior? Tanya. Tak apa paling senior. Yang berdua kat atas tak. Mana rasa lama lah kan hidup ni. Kita rasa 48 tu rasa lama lah kata. Bayang kalau umur kita umur Nabi Nuh. Kata, bila aku nak mati. Tapi bila semua orang lambat, dia tak rasa lah. Biasanya kalau kita paling tua. Dalam tua-tua orang tu kita paling tua. Nikmat kalau umur panjang. Kalau boleh. Kan? Duniawi lah. Kalau boleh lengkap sampai ukhrawi kan. Ha? Kalau okey. Kalau okey. Kalau jadi. Oh, tak usah deh. Satu keadaan kan. Kita supa kita pelambi tu kan? Mati pun susah, hidup pun susah. Nak mati, nak hidup lama takut nyusah anak. Nak mati, not ready. Kadang kita lagu tu. Tengok tak tergamak. Pergi rumah anak ni bengkak. Pergi rumah anak ni bengkak. Pergi rumah anak ni bengkak. Nak mati takut. Satu kadang kita kena mikir. Siapa nak ni nak ni? Kan? Kecil sikit angin. Kecil sikit angin. Anak kita ni. Termasuk. Kita tak buat ada angin. Tapi kadang kita tu. Kalau kita jadi dia. Kita pun angin. Bayangkan. Kalau waktu tu. Jalan. Nak muda balik dah lah. Dia ke depan lah. Nak ke belakang. Nak undur dia. Dia macam muda. Esok tu. Tak. Dia makin tua. Kalau standard ni. Kita punya standard ni. Punya kesihatan. Jarang orang undur ke belakang. Tu kata. Gigi makin tumbuh ke makin gugur. Makin gugur. Rambut makin tumbuh ke makin gugur. Semua makin belah bawah belah ni. Jadi kita duk mikir, selalu tak mau kita. Seorang aku ni gamak-gamak, murid aku duk ngeluh-ngeluh tu kan. Hak aku rasa lah ni kali. Hak murid aku rasa tu gamak-gamak, hak aku rasa lah ni kali. Dia orang rasa lah, aku baru dah rasa.
Melainkan khata'an ni tidak sengaja. Dia ada kalimah lagi. Tapi dia bentuk wazan lain sikit. Mana sengaja pula. Tapi kan dia tak sengaja. Dan sesiapa yang dia telah membunuh seorang mukmin. Mana zahir dia seorang mukmin. Tidak sengaja. Dalam keadaan tidak sengaja. Hal. Dalam keadaan kan. Silap ni hal ni. Ni hal. Bukan sifat. Macam naat. Hal. Dalam keadaan tidak sengaja. Terjemah melampau dah silap. Katalah, saya lah silap. Dalam keadaan tidak sengaja. Tidak sengaja ni mana dia? Mana dia apa dia? Penyebab tapi bukan kena niat. Macam contoh hari tu kita dalam kereta kan. Nak tubik. Siapa yang kalau contoh lah. Kalau dia langgar kita, dia mati. Kita termasuk bunuh dia tak? Kita tak bergerak, dia langgar kita, dia mati. Adakah kita termasuk bunuh dia tak sengaja? Tak. Tapi kalau dia langgar kita, kita mati, dia tu kontak bunuh kita dengan bukan bunuh kita. Tak sengaja lah. Menyebab bunuh ni bukan begitu. Buat mati tapi tak sengaja, tak niat, tanpa niat. Maka fa'alaihi, maka ke atas ni, alaihi andaian. Maka wajib, dalam golongan wajiblah ia membayar kafarah. Kafarah mana apa? Pembebasan. Bukan kafir. Kafarah ni. Wajiblah ia membayar kafarah. Mana sedekah wajib yang paling nilai tinggi pahalanya, iaitu membebaskan hamba. Iaitu memerdekakan hamba. Dengan silap. Tahriru memerdekakan. Dengan memerdekakan. Nampak tak? Sumbat ni. Dengan memerdekakan raqabah hamba. Dengan memerdekakan hamba. Bukan hamba perempuan ni. Ni raqabah ni dia lafaz gini dah. Seorang hamba. Memerdekakan seorang hamba. Yang beriman. Bukan yang beriman perempuan ni. Sebab dia tak sesuaikan dengan apa? Dengan raqabatin. Hamba yang beriman. Dan dia ni adalah papasan. Papasan, siapa letak kalau kata kita ni? Hakim. Kurang lebih, dia lulus. Kalau tengok, tak pandai ni. Sikit lah. Ikut, dia sudut. Dia tengok, mana
Contoh kalau haknya apa? Haknya orang orang mabuk langgar apa? Langgar orang orang nak botol tu kan. Mana dia ikut penempatan sehari kawan tu. Sampai kawan tu meninggal. Berapa nilaian gaji dia. Banyak tu. Hmm. Lepas tu kalau di Arab Saudi, takutlah langgar orang ni. Langgar kereta kalau langgar orang. Orang mahal pada kereta lagi di Arab Saudi. Anda pernah sembang dengan orang Indonesia. Dia kata, hati-hati kata, bawa kereta ni. Dia kan bawa kereta, bawa bas kat sana kan. Kalau di Arab Saudi kan, dia terbalik. Kita kan belah kanan kan. Dia belah kiri. Kata, apa tu, boleh bawa kiri kita. Tak biasa juga, tapi kalau biasa juga. Dia kata kalau kat sini, tengok orang tu supaya mahal pada kereta lagi. Tak apa. Dia punya diat dia tu. Hmm. Kalau mati takut juga. Tapi diat takut lagi. Oh. Mati gitu ya. Diat tu dapat kaya. Kena tu duit. Nelayan itu. Dari mana duit macam tu? Diat musallamatun. Yang diserahkan. Jadi lah ni kalau kontak kita lah ni kalau bunuh tak sengaja, accident lah. Kalau kontak kita, bunuh orang tak sengaja ni accident. Yang diserahkan kepada keluarga ni. Kecuali kalau keluarga tu memaafkan. Dia ada gitu kan. Kecuali keluarga itu sedekah. Bukan sedekah. Memaafkan. Memaafkan. Mana memaafkan secara mutlak. Mana tidak mengharapkan dia. Memaafkannya secara mutlak. Mana maaf dengan tanpa dia. Sebenarnya terpulang kepada keluarga. Kita tak boleh buat keputusan. Tak boleh kata maaf je lah. Oh sedap kita. Maaf tu dia mari daripada dia sendiri. Tanpa ada paksaan. Tanpa ada pujukan. Dia sendiri nak maafkan. Tapi kalau dia tuntut hak dia, dia tidak akan dipersalahkan. Dia tidak akan menyebabkan dia kena azab. Hak dia, hak. Sebab kita telah buat kehilangan keluarga. Tapi kalau dia maafkan, itu kelebihan. Ada tanggungjawab dan kelebihan. Kalau dia tuntut hak dia, itu hak dia. Sama dengan hutang. Mana boleh kita kita tanggungjawab. Lepas tu baca ayat kata, kalau kamu sedekah itu lebih baik. Boleh tak? Tak boleh. Tanggungjawab. Orang pihak ketiga tak apa. Pihak yang tidak ada kepentingan. Ni kita ni hutang lah. Siapa kata sedekah itu lebih baik. Jika kamu mengetahui baca ayat gitu. Boleh tak? Tak boleh. Orang yang ada hak, tidak boleh kita minta dia. Kita ni yang wajib tanggungjawab. Tanggungjawab tidak boleh minta kawan tu. Sebab kita dia terikat dengan perjanjian. Kalau ada pihak ketiga kan, bagi tahu dia kalau mau nak minta lagu ni, kalau maafkan lagu ni. Tak apa, orang pihak ketiga ni, kita ni dah orang yang telah janji nak bayar. Tiba-tiba kita kata, lekah je lah. Baca ayat tu pula. Dia kata tunggang. Kamu tak baca ayat suruh bayar hutang. Hukum orang tak bayar hutang. Tak baca pula, baca ayat sedekah. Betul ayat Quran, tapi tak sesuai dengan hikmah. Kalau kita baca ayat suruh sedekah, kita ni berhutang baca ayat sedekah. Mana tak kita ni tak faham tanggungjawab amanat. Dia hutang ni sebenarnya kita ibarat duit ni ibarat apa? Ibarat barang yang kita simpan. Kita simpan emas kita. Bila mak kita beres, satu masa kita nak balik lah emas kita. Cuma dalam kotak duit ni kita benarkan dia guna. Sama barang simpan. Simpan ni mula guna waktu masa-masa bagi balik barang. Ni barang simpanan barang. Adakah kita bila kita simpan barang seseorang, tiba-tiba kawan tu kata, bagi aku lah barang ni.
Patut kata gitu? Tak patut. Tak sesuai. Maka jika adalah dia kan dari dia tu beriman tapi dari kaum dari kaum mana yang orang yang kita bunuh tak sengaja tu dari kaum kafir dalam kurungan kaum kafir dalam kurungan yang memusuhi kamu memusuhi memusuhi kamu la tu dash wa huwa mu'minun sedang dia yang dibunuh tu beriman dia sendiri beriman kaum dia tu kafir maka kafarah dia sah asal dua apa tu mereka ke hamba apa tu dia ni kalau kita bagi ke dia dia kafir dia guna duit tu untuk perang Islam kan jadi hukum dia apa tu kafarah dia ialah mereka ke hamba sahaja tengok keadaan maka maka wajiblah wajiblah si pembunuh membayar kafarah sahaja dengan tahriru memerdekakan. Dia ada tempat-tempat negara Arab tahrir. Kalau kita kan padang mereka Dia ada sabut mereka situ kan. Dia ada tahrir nama padang kat Mesir. Tahrir. Padang padang merdeka. Bila kemerdekaan dia sambut situ kan. Memerdekakan raqabah hamba yang beriman. Jadi mukminat ini bukan maksud dia perempuan. Tetapi merujuk kepada raqabah ni, umum. Tal marbutah ni bukan hakiki majazi, bahasa saja. Dia umum baik lelaki maupun perempuan. Baik ada bukan. Bukan tak silap baca. Hamba saya yang beriman dengan hartanya hamba saya yang diberikan itu mencakupi anak atau dewasa, lelaki atau perempuan, sihat atau cacat. Kan? Jadi hula aja tak apalah. Ini tak penting. Kita penting kita faham dulu. Wa in dan jika adalah dia dari tadi musuh kan dari yang kaum yang di antara kamu dan di antara mereka misak ada perjanjian mereka ni orang kafir lah ada ikatan
perjanjian setia. Maka sama. Maka wajiblah dia, apa dia? Denda ganti nyawa. Denda ganti nyawa. Apa pasal ni? Denda ganti nyawa. Musallamatun, yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan hamba yang beriman. Lalu kan susah. Kan? Dah kita tahu memang salah kita. Kalau tidak melibatkan mahkamah. Tapi kita tahu salah kita. Kalau jatuh diat ni kena hubungan dengan kerajaan negara. Kan? Kita boleh ganti dengan apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kita langgar orang tu mati. Sebagai untuk bebas daripada kafarah tu ialah kita puasa 2 bulan berturut-turut. Hak ni bukan negara, hak ni individu. Hak diat tu negara. Perjanjian maka hakim kan macam orang kena selamat lah. Nak pastikan kawan ni bayar sama. Mana dia ada orang yang jaga. Kan? Kawan ni bayar ke tak? Bayar ke tak? Dia ada orang tengah. Kalau macam puasa ni kita je Tuhan. Ya? Dah tahulah kita ni ada langgar orang tu mati. Hmm. Tak sengaja. Kita tak sengaja lah ni. Tak sengaja. Kalau sengaja tak jalan pula. Dan memang kita tak sengaja. Maka kafarah dia ialah 2 bulan puasa betul-betul. Ha? Tak larat puasa? Allah Allah. Itu kena tanya ni. Oh ni 2 bulan betul-betul. Ha? Ha? Mana? Boleh makan bagi. Mana kan hamba? Mana lah ni tak ada dah tak. Ha? Ini kalau kontak kita tak ada lah boleh kan hamba. Hamba mana ada lah. Kalau hamba ni ada bila peperangannya. Dan ni tak bawah ni. Kalau ada hamba. Dan ni tak ada. Kontak hamba cari hamba. Itu kata lam yajid. Lam yajid mana? Tidak mendapati. Tak tahu lah deh. Ingat lagu mana puasa je lah. Saja tak. Ingat apa puasa. Tahu dah salah kita puasa. Di masalah kita terikat dengan cara kita belum bebanan. Saja aku puasa. Hatu dia sebenarnya dia ada perbincangan lagi. Tak tanya niat lagi mana. Dah orang kita dah ni benda lagu ni kan? Mana benda lagu ni ibarat dia kena faham niat ni kena faham dulu. Konsep niat dalam mana-mana mazhab pun. Super ni kemerek gitu. Dalaman tu. Ha. Semua lafaz dia untuk batu. Tapi dia dalaman tu sebenarnya. Dalaman tu asal. Kalau kita tahu dah kita ni dah bunuh orang kan. Aku nak puasa 2 bulan. Gitu je. Apa puasa apa? Saja. Tak pasti sebab. Ada sebab benda. Ada niat lah tu. Itu asalnya. Asalnya. Tapi kalau kita nak heret cara payah kita, payah. Asalnya gitu ya.
Jangan sampai kita heret cara kita lalah tak buat apa. Oh payah niat. Payah niat tu tu ada suruh buat payah. Benda mudah gitu mau. Takut-takut heret cara kita jadi payah. Mudah je. Dia sebenarnya Tuhan buat lagu ni nak suruh jangan hati-hati nyawa orang lah. Kalau buat mudah lagu tu orang agak pun nyawa ikan. Faham tak? Sekarang ni kita tepuh nyawa orang ni kita anggap macam nyawa ikan. Tapi bila lagu ni takut lah sikit. Betul tak? Ha? Kadang-kadang apa tu undang-undang agama ni kadang-kadang untuk dia takut. Dia untuk kalau orang beriman takut cara orang beriman. Orang tak beriman takut cara orang tak beriman. Tapi tetap selamatlah benda tu. Nak selamatlah nyawa kawan tu. Tak peduli lah dia iman tak iman. Tapi kerana undang-undang ni wujud, maka apa? Terjagalah nyawa orang. Hak dia beriman tak beriman tu nombor dua. Yang penting kita takut punya pasal. Orang nak langgar orang ni takut. Hati-hati sih buat kereta. Tidak dia dapati. Dia ada huraya lah jenis ni. Dia ada dalam mazhab Syafi'i dia ada sikit ni. Tapi tak apalah. Kita ambil ni tu. Sebab kalau buka tajuk fiqh panjang cerita. Asas dulu. Quran dulu. Cuma dalam dia kata ni, dia kata apa? Dia kata kafarat wajib bergantian dengan makanan tu seperti pada zihar. Kan zihar kan dia ganti dengan makanan kan. Tidak disebut oleh Allah. Tetapi menurut Syafi'i, pada salah satu di antara dua pendapatnya yang terkuat, ia berlaku untuk penerimaan taubat dari Allah. Tapi hal ni fiqh. Kita nak bincang asas Quran dulu. Maka maka hendaklah dia berpuasa syahra ini 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut. Hukum yang tersebut datangnya dari Allah. Dia mesti apa tu, kalau konteks lain, kalau konteks kecuaian, dia mesti kadang-kadang benda ni kita boleh nampak memang salah kita kan. Satu lagi perlu pengasah mahkamah. Memang kecuaian kita. Faham tak? Faham tak? Kalau setiap nanya kalau setiap kali orang mati daripada kita, kalau hukum dia puasa 2 bulan, nanya orang yang bedah jantung. Sebenarnya bedah jantung tu dia kena pengasah mahkamah. Dia bukan asal mati je. Kalau contoh kalau hak dia bedah jantung tu takat 5 kali bedah kan, 3 orang mati. 2 kali kena puasa. Nanya ke dia, tak ada kosong lah bagi bedah jantung ni. Apa? Tempat paling banyak risiko kematian. Lepas tu kalau mati ya, kena kafarah gitu. Tak. Hak tu perlu ada satu konteks lain pula. Dia ada konteks lain pula. Dia perlu ada pengesahan. Kalau ada kecuaian, pengesahan oleh mahkamah. Bahawa dia sesuai. Tu baru berlaku. Buat benda jarang-jarang kan. Oh kalau setiap mati kena puasa 2 bulan ni. No. Tak ada orang nak buat. Tak ada orang nak bedah orang lagu tu.
Tempat tu banyak mati kan? Betul tak? Tempat mana banyak mati? Tempat bedah orang. Siapa nak bedah orang kalau kerja bunuh orang nak puasa lu boleh habis. Baru aku habis puasa. Puasa tu tak habis kena puasa pula. Jadi kita tengok sudut munasabah tujuan syariat ni nak cegah daripada kelalaian. Hmm. Kerja puasa ya. Kerja kat mati mati. Ada orang kacau lagu tu. Tu bahaya tu. Tu kata bidang fiqh ni dia kena orang kata cermat sebab dia ada dia punya kemaslahatan dia. Bukan hanya sekadar agama ni bukan untuk menakutkan orang. Agama ni nak mencegah 5 perkara tadi. Dia ada lah dia punya orang kata apa? Munasabah kan. Dia tidaklah sekaku agama ni kaku. Tak sebab asal dia nak jaga 5 perkara. Apa dia? Agama, darah, nyawa, maruah. Apa lagi? 5 Nyawa, agama, nyawa. Lepas tu, maruah. Lepas tu, darah, turunan. 5. Nyawa darah sama ni. Soal lagi apa? 5 dia. Benda, harta benda. Semua syariat mesti menjarang mencuri. Harta benda. Kan? Dilarang bunuh, jaga nyawa. Murtad, jaga agama. Apa lagi? Suruh nikah. Maruah. Keturunan. Maruah. Apa tak? 5. Dia bagi maqasid syar'iyah. 5. Dari Allah. Allah tak syarat ni. Wa kana Allah. Dan adalah Allah itu. Jadi kat sini bila perintah Allah, Allah nak bagi faham Allah ni Maha mengetahui, Allah ni Maha bijaksana. Kalau kita tak setuju dengan perintah ni, mana kita mulut kata Allah Maha mengetahui, ya, kita tak percaya Allah Maha mengetahui. Kita pandai pada Tuhan. Dan adalah Allah itu Maha mengetahui. Lagi Maha bijaksana. Kita tengok keadaan negara-negara yang mengamalkan hukum diat ni kan, kurang langgar orang ni. Dia takut sikit lah langgar orang. Itu langgar orang, ambil langgar kereta. Kita langgar kereta, langgar orang. Ambil langgar orang. Balik. Padahal kalau di negara-negara diat, yang bayar diat ni, harga orang lagi mahal harga kereta lagi. Nak bayar kawan tu kalau mati. Kalau pula kalau dia baru kahwin, baru nikah. Anak ramai pula contohlah. Baru nikah anak ramai kan. Tak baru nikah mana dia kahwin umur 20. Umur 30. Anak 10. Kecil lagi kan. Lepas tu kira umur dia. Kalau dia gaji 5,000. Gaji 5,000. Kalau gaji dah 5,000 sebulan. Lagi berapa? Kira 5,000. Kalau umur dia tengok. Umur sama. Sebab kita letak. Contoh. RM1,000 kan. RM100,000. Dia. Mahkamah aku tengok. Umur sama nak minta lagu ni. Kalau tak umur sama. Patutnya RM3,000. RM300,000. Contoh kan. Pergi naik. Kalau umur sama. Dia lulus kan. Kalau tak umur sama. Dia bagi turun. Jadi mahkamah juga. Yang buat keputusan. Munasabah tak munasabah. Kita bagi cadangan. Berapa nak tuntutan? RM100,000. Lepas tu mahkamah tengok. Lulus tak RM100,000 ni? Tengok umur dia. Munasabah ni. Munasabah. Kan? Kalau tak munasabah dia bagi naik. Kalau munasabah. Tak munasabah dia bagi turun. Kalau tak munasabah dia sudut. Maksud apa? Dia sudut. Oh sikit sangat ni. Pandai. Tak RM300,000. Dia punya persetujuan bersama. Pihak yang dirugikan. Dia kata kita dah minta sikit je. Kan? Tak apa ke juga. Ini hukum bunuh dengan sengaja. Dan barang siapa dia membunuh seorang
mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja. Maka balasannya neraka jahanam. Khalidan, berkeadaan kekal. Berapa disebut mufrad ni? Mana orang yang jenis ambil harta orang atau ambil nyawa orang ni, orang yang tak kerti tidur dengan orang. Dia tak kerti tidur dengan orang. Jadi jenis dia, kalau dalam jalan duduk seorang dia, lepas tu sesara orang tu. Kalau kita duduk ramai-ramai, pulang sikit. Tak kurang pun dalam neraka kan. Tapi banding duduk seorang, pelik duduk seorang. Sebab kalau orang tengok susah kita. Kadang-kadang bila tengok susah, orang duduk sakit, sakit kan? Mana lebih sakit? Sakit seorang kat rumah ke kasar? Sakit ramai-ramai dalam hospital. Mana lebih sakit? Ha? Lebih sakit ramai dalam hospital? Kita tu kalau tak sakit jadi sakit. Tu kalau tak sakit, tengok orang sakit kan aku sakit. Tu je. Jadi kalau kita sakit, tengok orang sakit juga, kita tenang sikit. Apa? Oh, orang tutup oleh kita ni. Ha. Jadi dapat semangat sikit. Oh, banyak orang sakit kan. Ni dok kita tak sakit, kita tengok orang sakit, dan kita sakit sakit juga. Tu lain. Tapi kalau seorang sakit, panggil kawan ni tak dengar kawan apa ni. Telefon tak angkat. Ha? Berat ni. Biasa orang tu pengalaman. Tapi makna dia bagi al-balwa idza amat khafat kan. Ujian ni bila ramai kena, terkurang sikit. Berkeadaan kekal di dalamnya. Jadi kekal ni, maksud apa dia? Dia tak kata kafir, dia kata kekal je pula ni. Mana dia ada dua dalam satu. Ke kanan atau ke kiri. Sama ada hampir-hampir kekal atau kekal. Itu Allah Ta'ala buat urusan. Tak tengok ada iman lagi. Iman jenis bunuh orang ni, jenis paling kurang iman. Maka dia orang paling lama dalam neraka. Boleh jadi. Ataupun, dia ni, apa tu, tengok-tengok, dalam hati dia ni menganggap bunuh kawan tu halal. Berat lagi. Maka boleh jadi, ni kata kekal neraka, apa? Menghalalkan benda yang Allah haramkan. Jadi jenis sipi-sipi lah kot. Buat ibarat hanya setipis bawang ni, tak pada. Kalau masuk neraka umur paling awal dalam keluar tubik neraka pun tak pandai. Apa lagi hadut lama. Dan Allah murka ke atasnya. Jadi bila sebut neraka jahanam atau murka Allah tu laknat. Makna dia apa dia? Makna ni dosa besar. Dan laknat. Dan dia melaknatinya. Dia yang Allah laknat kepadanya. Dan dia menyediakan kepadanya azab yang besar. Tapi kalau dia nak minta ampun, kalau dia ni dibalik di satu urusan negara, urusan individu. Kalau contohlah dia ni tak ada negara yang urus tentang jenayah dia ni. Tapi dia dah bunuh 99 orang. Lepas tu nak taubat boleh tak? Ha. Cuma biasanya kita ni kita tak, kalau tak apa pula kalau bunuh tu orang ni kita kenal. Ada hubungan kita, lain sikit perasaan kan. Tapi nak kata dalam hadis Nabi tu kan, boleh.
Cuma kerana kawan ni celupa, kata Tuhan tak apa dah dosa pun, menyebabkan dia kena bunuh kawan tu. Kena bunuh tu sebagai kafarah mulut dia celupa. Jadi dalam hadis urai, kenapa dia kena bunuh tu sebagai kafarah mulut dia celupa. Tapi dosa tu je lah. Lepas tu, kalau dia mati tengok pula lah. Bagaimana. Tapi kerana dia celupa tu, maka kafarah dia, takdir kalau buat dia kena bunuh. Sebagai bentuk balasan kepada dia tu celupa mulut. Tapi orang kedua, bagi cadangan dia pergi pindah tempat. Mana pindah tempat untuk bertaubat ni, ada syariatnya. Tujuan dia supaya kita ni mudah taubat. Kalau nak jadi baik ni, kalau tempat orang kena, tiba-tiba pakai songkok tu. Pakai songkok orang gajah. Nak jadi baik, gajah lalu lah. Mimpi kan dia, baik-baik saja ni. Ni cerita sahabat Nabi pula. Tengok deh. Ayat 94 ni unik. Unik apa dia? Bila kaitan dengan dunia, sekali ya, fatabayyanu, surah Hujurat. Bila kaitan dengan akhirat seseorang, nyawa tu menyebabkan seseorang ni boleh jadi kita silap bunuh dia, menyebabkan mana dia kalau konteks agama ni dia, nyawa agama. Allah sebut 2 kali tabayyanu. Berapa kali ni? Cuba tengok ayat ni. Ayat berapa kali? Tabayyanu. Ada 2 kali kan? Surah Hujurat sekali. Kan? Tidak ja'akum binaba'in. Surah Hujurat. Sekali tabayyanu. Bila hari ni 2 kali. 3 kali. Berapa kali tabayyanu ni? 2. Jadi nak kata 2 ni memberat pada 1. 1 tu berita hari tentang nyawa dan melibatkan agama ni. Benda ghaibiyat. Kita kata kawan ni angkat pedang tu menyerah diri nak selamatkan diri kan. Bukan Islam, masuk Islam. Jadi benda ni melibatkan ghaibiyat. Kita buat tu sama benda yang tak patut. Dan besar sebab nyawa. Jadi ini kata hukum zahir ni. Bila orang mengucap kalimah syahadah, kita tak boleh kata, barangkali takut pedang kali, takut nak bunuh, mengucap. Tak boleh kacak lah. Walaupun kadang mungkin lagu tu. Bila melibatkan dalaman, kita tak boleh buat kesimpulan. Kita kena ikut azahir. Wahai orang-orang yang diseru. Yang ni berkali lah ni. Yang ni orang-orang yang mereka telah beriman. Hal ni mana? Mereka telah beriman. Aqidatul qalbi, amalul qalbi, qaulul lisan, amalul jawarih. A, B, C, D. A. Apa mahan ni? Hal ni boleh jawab belakang ni. Mereka telah beriman. Apabila kamu darabah, dia pukul. Tapi kat sini bukan mana pukul. Mana apa? Mana pergi. Pergi berperang. Pada jalan Allah. Hanya pada A, B, C, D. Aqidatul qalbi, amalul qalbi, qaulul lisan, amalul jawarih. Jawarih kan. Juariah. Jawarih. Sebab pergi ya, pergi kan. Memang kalau pergi ni mana satu beralamat kepada iman kan ni. Fatabayyanu. Maka hendaklah kamu selidik. Selidik ni daripada jawarih kan. Selidik. Selidik ni mana dia jangan main kodang nak bunuh. Terjemah apa? Janganlah terburu-buru. Janganlah kamu apa jua perkara dengan sebaik-baiknya.
Selidik ni daripada Jawa ni. Selidik. Selidik. Ha? Dia belaka lah. Contoh habis. Wala taqulu. Dan janganlah. Mana tidak katakan. Jangan, tidak katalah. Jangan kamu katakan. Kepada orang yang dia asalnya mencampurkan. Dia, apa dia? Alqa. Menyatakan. Uh, jadi kat sini kata, janganlah terburu-buru dalam kurungan. Terburu-buru, kamu katakan kepada orang yang dia dia menunjukkan kepada kamu sikap ramai. Mengemukakan. Mengemukakan kepada kamu assalam, perdamaian. Dengan cara apa? Angkat tangan, mengucap kalimah syahadah, kan? Lambang kepada dia surrender. Buat nak bunuh, beriman selalu dia ni. Padahal bila dah dia sebut zahir, kita tak boleh kata apa lah. Sebab hukum zahir. Ni hukum zahir ni. Baik hukum zahir. Padahal kita hukum tak betul. Tersilap hukum zahir tak apa. Dibanding tersilap hukum batin. Tak? Tersilap hukum zahir. Padahal dia memang buat sungguh. Kita silap tak apa. Tak apa lagi. Dia punya risiko dia dibanding tersilap hukum batin. Memang dia taubat sungguh. Nak beriman kita bunuh dia. Kan? Siapa dia yang sahabat Nabi yang terlibat dengan benda ni? Usamah bin Zaid. Anak Zaid bin Haris. Nabi kata, apa kau belah dadanya? Apa kau belah dadanya? Tahu dia ni beriman ke tak? Jadi cara Nabi beritahu ke Usamah ni, mana dia silap pula tukar. Dia beriman sungguh, kamu belah sana. Dia belah sini, kamu belah sana. Kamu nak fikir dia belah sana. Kamu belah sini. Takut-takut tukar. Dia belah sana, dia belah sini, kamu tukar belah sana. Okay, bunuh macam masa. Kan? Lasta. Tidak engkau. Tidaklah engkau. Tidaklah engkau. Mukminan. Orang yang beriman. Jadi memang dalam sahabat Nabi, tahu dah bila bunuh seseorang, salah satu bila habis perang, pembagian harta ni terikat juga dengan kawan ni bunuh. Kawan ni bunuh. Maka boleh jadi benda-benda yang ada pada kawan tu jatuh pada orang yang bunuh dia. Bagi harta rampasan perang. Jadi bila kawan hak paling, kalau kita dah faham lagu tu, hak paling tak minat sekali, hampir nak bunuh dia, tiba-tiba dia mengaku beriman. Terlepas kita. Padahal kita fikir hak terlepas, hak Tuhan nak bagi tu lebih lagi. Menyelamatkan peluang seseorang tu hidup, kan? Dengan hidup tu dia dengar agama lebih baik, akhirat lebih banyak lagi. Lebih bernilai daripada harta yang ada dekat tangan dia tu. Yang kita duk fikir kalau kita bunuh dia dapat kita. Biasa otak kita ni akan terpengaruh hak nampak lah. Hak tak nampak lebih besar lagi sebenarnya. Dia dunia ni terbalik. Dunia terbalik. Terbalik sungguh. Sebab tu kalau kita banyak keyakinan akhirat, beres belaka. Tapi kalau fikir dunia, jadi susah. Kita akan tergugah dengan cara dunia. Sebab dunia ni sifatnya sikit. Akhirat sifatnya banyak. Setiap benda kita nampak sikit, semua banyak. Nampak sikit, banyak. Bila akhirat. Nampak banyak, sikit. Nampak banyak, sikit sebenarnya. Nampak sikit, banyak. Kalau orang faham sungguh, kan?
Mana satu kalimah ni, Allah buat lebih daripada balasan pahala lebih daripada berekar-ekar tanah. Satu kalimah yang kita faham Al-Quran, berekar-ekar tanah surga kita dapat. Ada nampak sungguh. Oh, penuh lah ni kata bang. Tapi benda ni benda keyakinan, iman ni benda yang tak boleh nak meyakinkan orang lain. Kita boleh untuk kita. Nak meyakinkan orang ni, dia lah pula. Tapi kena sampai ke dia. Tapi maknanya, bila keyakinan sudah masuk pada diri seorang, untung dia. Hmm. Tak bertaruh nak. Tak bertaruh nak. Boleh. Tak bertaruh nak. Dengan tujuan hendak dengan tujuan. Dengan tujuan hendak mendapatkan. Asal hendak mencari. Dengan tujuan hendak mendapatkan aradha harta benda. Asalnya aradha ni merujuk pada benda datang kemudian. Aradha ni perkara datang kemudian. Dunia datang kemudian kan datang dulu. Akhirat kan dulu mana dulu? Akhirat dunia kemudian. Jadi dunia ni aradun. Kita, jiwa kita ni bersih ke kotor? Bersih dulu ke kotor dulu? Jadi dosa tu aradun. Kau datang kemudian. Tahu tak? Dunia ni datang kemudian. Setiap datang kemudian aradun. Dunia aradun datang kemudian. Dosa aradun datang kemudian. Asalnya aradun ni ialah sesuatu yang tampil kat baju kita. Tahu tak? Kita basuh kan? Basuh. Pakar. Masa keluar daripada lobi tu, hampir-hampir tak ada lah barang apa tu tebu ni. Bila kita pakai sehari apa lagi? Melekat habis. Melekat tu lah aradun. Hak datang kemudian. Hak kita nak yang bagus tu ada. Hak asal tu. Jiwa kita bersih tu asal. Tapi kalau melekat habuk-habuk dosa, masuk neraka tu. Cuma tak ada lah kita kata dunia ni tak penting, dunia ni keperluan. Tapi janganlah sampai aradun keperluan ni, sehingga kita hilang akhirat kita. Harta benda, kehidupan dunia. Jadi dia kata janganlah kamu gelap mata kepada daki dunia itu. Daki ni aradun lah. Asal datang kemudian daki ni. Dia terjemah, Basbeh terjemah aradun tu daki. Betul tak? Betul tak? Datang kemudian. Sebab kerana, fa ni mana? Maka. Dalam kurungan kerana. Kerana di sisi Allah itu, di sisi Allah itu, maka ni, kalau ghanamun, kata, ghanamun. Ghanamun. Ha? Itu ghanimah. Ghanamun. Kambing. Apa kaitan kambing dengan banyak ni? Kambing ni kalau orang faham, hak ni pandai bela, menguntungkan. Banyak. Kalau dekat, mana kata kalau kat Pakistan tu kan, kalau orang kaya, orang tokai kambing, kaya sungguh. Kita tokai-tokai saja tu lah. Dia kalau kaya tu, dekat bukit tu kan, dekat bukit tu, kambing saja. Kambing dia saja. Kaya. Kalau seekor 1,000. Seekor 1,000 kan. Kalau beribu-ribu kambing dia. 1,000 kali 1,000 ni sejuta. Jutawan. Jutawan kambing. Jadi marah ni mana dia? Terjemah? Bukan kalau masa bola kat sini. Kat akhirat. Limpah kurnia yang banyak.
Limpah kuning. Apa disebut maghanim? Sebab harta dunia dalam konteks sahabat Nabi nampak, ghanimah tu lah. Ghanimah hakiki kat syurga esok. Sadarika, demikianlah. Demikianlah adalah kamu sebelum ini. Kita ni kadang-kadang bila ada Islam juga, kita menjeh pada orang yang baru mengucap kalimah syahadah ni, kita kata, eh, ha. Kita lupa kita dulu duduk belah mana. Faham tak? Kita Islam lah. Kawan ni baru masuk Islam. Kita kadang-kadang kita terlalu menghukum dia tu. Kita lupa kita dulu kafir. Allah bagi nikmat pada kita. Itulah kata, demikianlah adalah kamu sebelum ini. Kafir macam dia jugalah. Tapi Allah telah beri nikmat pada kamu. Jadi antara mensyukuri nikmat itu ialah jangan gopoh dalam menghukum orang yang walaupun zahir nampak macam dia berpura-pura, tapi dah kalau dia Islam, kadang-kadang banyak berlaku. Macam masa kita daulah tu, ada kawan tu cerita, dia beritahu kita, Ustaz, kita mari sini bukan niat mengaji. No. Sebenarnya kita mari ni kita balas dengan dua bini kita. Kata. Kita kawan ni kita marah, kawan ni kita marah, kita nak perah ni, kita tengok ada iklan daulah, kita pergi. Tapi niat kita berubah di sana. Masa mengaji tu jadi mikir, kata Alhamdulillah. Memang dia kata asal kan mengaji. Lari bini asal. Dia cerita. Dia just kita gelap titik. Ha? Tapi jadi Islam semua. Dia minat tarikat. Lepas tu dia tarikat pergi kubur Syarif ada jalan ni. Dia pergi suruh puja kubur lah. Lepas tu bila dia pergi wala dia tahu Allah Islam semua. Jadi baik semua. Tapi anak dia bagus lah. Anak dia lama dah mengisahkan dia. Tapi dia lambat. Anak dia lambat dulu. Dia lambat kemudian. Dia selama ni anak aku bernasihat betul dah. Anak dia lambat dah. Dia tu keliru. Tapi dia tak lambat dia kata. Anak dia berkali bagi nasihat dia. Lepas pergi tu, dia kata, oh selama ni betul dah anak aku bagi nasihat aku punya. Dia baru nampak. Jadi sungguh. Bukan buat-buat jadi sungguh. Tu kata kadang-kadang orang ni mungkin kadang-kadang pada peringkat ulang itu tidak kita menghukum. Ha. Sebab Allah Ta'ala dia kadang dia boleh ubah hati dia. Mungkin niat tak betul, main-main jadi betul. Habis berlaku. Kuasa Tuhan ni kita tak boleh nak jangkau. Lalu, manna kan? Manna min munnin, munna minal mannan. Ingat tak ni? Ha? Ingat tak? Ingat ni? Manna min munnin, munna minal mannan. Allah telah menganugerahkan, telah tu ada Abdul Manan ni. Manan ni mana? Manna. Telah menganugerahkan Allah ke atas kamu. Apa dia? Islam. Maka dengan sebab itu, tabayyunlah, selidiklah, jangan cepat-cepat. Selidiklah. Innallaha sesungguhnya Allah itu adalah dengan apa yang kamu lakukan. Khabira, maha mengetahui dengan mendalam. Sebab kita tak tahu hati seorang ni boleh berubah gitu ya.
Barangkali dia mungkin niat nak selamatkan diri, tiba-tiba bila dia diberi peluang, lepas tu dia jatuh hati. Dengan apa? Dengan kebenaran. Hadis sikit. Kita semalam ni, ajak kita lah. Itulah kat dalam handang tu kita tanya. So jawab, takkan kita tanya warna hijau kepada dia, warna oren, warna ungu, warna biru. Kawan tu cakap lah. Seolah budak. Petang tu dekat kelas dekat Surah Hidayah tu. Nak buat rakaman lah itu kena blok. Apa kena blok ni? Tengok kat mesej. Dia beritahu. Rupanya kena blok tu. Dia kata kerana melanggar syarat YouTube. Mana YouTube tidak boleh mengguna itu AI kan. Dia cek ada seorang budak yang anggap secara zahir dia tu kita ni mempergunakan budak. Dua kemungkinan dia kata. Sama ada kita ni adalah budak. Dia tanya umur berapa? Susah hantar pasport ke. Tidak dia cek takut-takut seorang budak. Takut kita jalankan lah ni budak. So, yang kedua dia tak bagi seorang budak. Dia anggap seolah-olah macam kita ni nak buat nanya ke budak. Atau ada kawan pada isteri kita, dia kata buat live. Cari duit kat rumah. Budak langit. Budak langit, dia kata tak pasal-pasal. Dia punya YouTube kena sekak. Budak, oh, anak langit. Undang-undang lah ni. Yang dia pakai Facebook. Hadis nombor. Sebenarnya ayat 400 ni melengkapkan maksud surah Al-Hujurat kan? Kan? Ada tak surah Hujurat ni kan? Dia suruh ke apa? Antara intipati surah Hujurat adalah jaga hubungan sesama. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Suhaib mengabarkan kepada kami dari ayahnya. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tabaghadu. Jangan kamu saling membenci. Wala tanafasu. Jangan saling bersaing. Ha? Bersaing ni bukan bersaing berkawan. Itu pelatih bersaing. Saing kita ni. Saing kita ni, saingan kita. Wala tanafasu ni kata keinginan pada sesuatu dan menguasai hanya untuk dirinya sendiri. Bersaing ni konteks duniawi. Tak boleh. Bila bersaing untuk duniawi ni dia akan jadi dia bagi benda lain. Untuk akhirat suruh. Untuk dunia ni kena disunatkan mengutamakan orang lain. Konteks dunia disunatkan mengutamakan orang lain. Konteks akhirat disunatkan kita disuruh kan. Kita makruh kita melebihkan orang lain. Konteks akhirat. Konteks dunia kita kalau beratur kan, baris kan. Kita bagi orang tu dulu untuk lepas kita tak apa. Sunat. Manakala konteks dunia, kita bagi orang lain dulu, sunat. Konteks akhirat tak boleh. Mengaji tu. Makruh, dibenci. Malah boleh jadi haram. Asal makruh asal. Kena dulu lah. Dia konsep asal dia siap benda. Contoh kalau orang lelaki, semayang kan. Dia tak boleh. Agama-agama ni tak boleh kita mendalui orang lain. Kita kena dulu. Ni sebab dalam fasa ni konteks dunia. Dia jadi orang, jadi tak ada untuk akhirat ni sebab tengok orang lain boleh, kita tak boleh juga. Duniawi. Kan? Orang jalan jauh, kita nak jalan jauh.
Alah, kita tak nak ngaji, dia tak nak ngaji. Sama tak nak ngaji. Sebab nak bersaing. Nak bersaing bola dunia. Kalau bersaing bola akhirat, menguntungkan. Bersaing bola dunia ni. Orang kawan tu banyak ni. Banyak pitih dia, jaga. Kita pun nak jaga banyak, nak lawak, nak bersaing dia dunia. Jadi, kita jangan nampak jaga pendek, jaga panjang. Jaga panjang untung tak? Kita bersaing dunia, untung tak? Dia 3 kedai, kita lagi 3 kedai, untung tak? Jaga pendek nampak baik, jaga panjang nampak tak baik. Apa? Kita taklah mikir benda akhirat kita. Patutnya kalau kita tak boleh kerja dulu. Sepatutnya kita tengok orang tu belah oh dia ni kata hak tu boleh, hak ni boleh, aku ni ngaji apa tak boleh. Lalu kita bersaing. Tak apa, tak apa. Bersaing jenis menguntungkan akhirat kita. Kalau kita pandai, kita belajar orang lain. Tapi kalau kita dunia kan, yalah, jangan nampak zahir, kita nampak secara kecil tu, kita payahlah faham. Dia kena merangkumi nampak sikit. Dia kalau benda ni, dia kena ngaji mak aku lah boleh nampak. Kalau dia fikir cara kita, dia payahlah nak hulai. Orang tengah-tengah syok, bersaing orang ni, kita nak hulai tajuk ni. Mudah faham, boleh nampak tak? Oh payah. Dia kena duduk diam, dengar, teliti. Buat faham. Kalau dia tu tengah-tengah nak lebih pada orang. Untuk duniawi. Wa kunu ibadallah ikhwan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saya Sadih. Yahya bin Sulaiman mengabarkan kepada kami. Ia berkata Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami. Ia berkata Amr mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Abi Habib. Dari Sinan bin Sa'ad. Anas. Anas ni antara orang yang umur dia paling last mati. Sahabat Nabi. Anak ramai. Dalam kitab Al-Azkar, Anas ni, dia kena musibah mati anak tu, 70 lebih anak dia mati. 70 lebih anak dia mati. Sebab anak dia ramai. Hak mati pun ramai. Hak beranak pinak pun ramai. 100 lebih anak dia. Dan anak dia mati dulu pada dia lagi. Anak dia mati dulu. Dia dapat doa Nabi dapat doa Nabi. Harta banyak dan anak banyak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia ni ya, kita tidak cemburu anak harta banyak. Kan? Duduk orang Nabi ke dia. Hak kita rasa nak seperti dia tu ialah kepahaman dia tu. Ma tawadda isnani, tidaklah 2 orang saling mencintai. Wadun kan. Mawaddah fillah, kerana Allah. Kerana Allah Azza wa Jalla. Au fil Islam, atau kerana Islam. Fayufarriqa bainahuma. Lalu keduanya dipisahkan di antara keduanya. Illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Mereka oleh dosa pertama yang dilakukan oleh salah seorang di antara keduanya. Maksudnya apa dia? Larangan menjadi sebab pertama terputusnya hubungan kasih sayang antara dirinya dengan saudaranya dan menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan dengan sebab satu dosa yang dilakukan. Dua, dorongan agar berlapang dada dan memaafkan kesalahan yang dilakukan temannya untuk pertama kali. Sehingga panji persatuan dan persaudaraan tetap berkibar. Mana ada bila kita terpisah ni, jangan terpisah saja. Saling maafkan. Jangan ada, kan, patutnya dah jumpa ni, perjumpaan tu meleraikan dosa antara dua pihak. Jangan bagi ada, kalau terpisah tu ada dosa, melekat.
Jadi perpisahan tu kadang-kadang menyebabkan apa? Menyebabkan permusuhan. Betul tak? Banyak orang yang jarang bertemu menjadi salah faham. Boleh tak? Ha? Ha, bila saling bertemu, saling berinteraksi, rumit untuk menjadi salah faham. Bila jarang jumpa, mudah jadi salah faham. Betul tak? Ha? Ha. Hak paling mudah sekali tu laki bini je. Ha. Kalau jumpa, lain. Jarang jumpa ni lain. Dia jiwa lain. Kalau jarang jumpa, dia akan mudah lah syaitan mari bisik buruk sangka. Jadi kalau kontak kawan kita tak nampak, kontak suami isteri kita nampak. Betul tak? Hadis nak beritahu, jangan bila berdua jumpa ni, ambillah pulau untuk saling maafan. Jangan bagi ada sedikit dosa baki. Kan? Supaya apa? Supaya hubungan tu sentiasa akrab. Sebab mari pula tu, mudah. Dia jadi musuh tu pada dosa lah. Kawan ni ada dosa kawan ni. Nampak tak? Dosa tu lah yang memisahkan hubungan persaudaraan antara dua pihak. Betul tak? Kalau 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 tak ada salah, tak ada orang nak marah kita, mesti ada benda kita buat. Betul tak? Jadi dalam konteks dua orang yang saling bertemu ni, jangan bagi renggang dengan apakah yang melenggang hubungan antara kedua pihak ialah dosa. Dosa kita dengan dia. Kita nampak renggang jumpa je. Ha. Tapi renggang dengan tidak renggang tu adalah ada dosa tak ada dosa. Masuk renggang sebenarnya. Banyak dosa, jauh kita dengan dia walaupun dekat. Tak ada dosa, dekat dengan dia walaupun jauh. Nampak? Betul orang kata apa? Kak dia kata. Kan? Kan kata, orang kata lah ni, orang kata beradik dengan dia duduk jauh. Kan? Dekat-dekat buat taik. Kadang-kadang orang pergi kata gitu kan? Betul tak? Dia duduk jauh, dekat-dekat buat taik. Wallahualam. Kalau lama tak jumpa kan? Kalau dekat-dekat ni banyak benda kita terluka. Ada tidak mengiyakan, tapi itu kata-kata orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ha? Esok jangan mari ya, bagi cuti 2 hari. Tak ada buat lawak kan. Tak ada, suka cuti je. Rehatlah 2 hari.